Aku janji nak sungkai kat rumah Dafi. Masuklah Man. Tinggal tunggu azan je. Suara Dafi sambut aku. Kami borak macam biasa. Tiba-tiba dia cakap, "Makcik, bawakan lauk sini boleh?" Aku pelik. "Makcik mana?" Dia tak jawab. Aku ikut dia ke dapur. Atas meja, pinggan berisi tanah hitam dan kain kafan koyak. Belakang Dafi, ada makcik bongkok, mata hitam penuh, mulut koyak sampai telinga. Azan maghrib berkumandang. Dafi rebah. Makcik tu pandang aku. "Sekarang, giliran kau." Lampu padam. Gelap. Beberapa saat kemudian, aku tersedar. Aku berdiri depan cermin. Tapi bayang aku tak ikut gerakan aku. Bayang dalam cermin tu senyum dulu. Kemudian aku dengar suara orang ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Man ada." Itu suara Dafi. Aku berjalan ke pintu. Tangan aku sendiri buka pintu tanpa aku kawal. Bila pintu terbuka, Dafi berdiri depan aku. Tapi yang paling seram, dia pandang aku dengan muka takut. "Siapa kau? Dan mana Man?" Aku cuba jawab, tapi suara yang keluar bukan suara aku. Suara tua, serak. "Masuklah, tinggal tunggu azan je." Dan dalam pantulan cermin belakang Dafi, yang berdiri di tempat aku, bukan manusia,